Assalamualaikum. Sekarang ni kita nak reporting plan. So, kita ada plan yang dah sangat uzur. Dan kita nak report dia supaya dia dapat duduk. Kita nak letak dalam pasu ni. Okey, kita dah letak tanah dalam pasu ni. Ada tanah. Dan ini plan yang terdahulu. So, mungkin kita tak buang. Kita tak perlu buang. Okey. Kita nak bagi dia tegak. Jadi ni ada baja campuran. Dia dah campur semua. Dia kata best partner of fertilization. Jadi dia kata dia dah campur tanah, baja semua. So saya akan guna ni separuh. Dia kata baja teh ayam dia letak. Memang bau teh ayam. Dan kemudian kita ambil tanah campuran. Tanah ni dia dah campur siap-siap. Dengan kokopit. Macam lah. Dengan sekam. Jadi kita letak dalam ni. Okay guys, dia dah tegak ni. So kita tambah belah sini. Kita tambah habis satu beg. Jadi yang herannya beg tu ditulis 7 liter. 7 liter. Macam mana dia sukat saya tak faham lah. Tapi biasanya letak kilogram lah. Masalah kalau dia letak kilogram, dia akan hilang moisture dan weight ni tidak akan jadi sama. Sebab tu dia letak guna volume. Volume pun tak betul lah. Sebab ada rongga. Okey, itu dia. So kita harap dalam masa 2-3 minggu ni dia akan jadi molek lah. Kita akan potong daun yang paling sengsara. Saya ingat yang ni paling sengsara, tengok. Teruk sangat lah. Kita potong dia.
Dan kita doakan pokok ni akan tumbuh dengan bahagianya. So, saya akan letak di tempat yang baru dan tunas akan tumbuh. Oh, dah ada tunas. Cuma dia tak naik lagi kerana mungkin tanah pun dah tidak subur. Okay guys, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pokok. Okay, kita tengok mana pokok tadi. Ni dia guys. Kita letak dekat sini. Okay, bye.